Impulse Gaming dah buka dekat IOI siut. Gila lah. Cuba tengok kedai dia. Besar gila weh. Ni barang gaming. Masuk kat sana macam ada patung-patung collectibles. Dekat sini ada corner untuk barang-barang PS. Ni ada dia punya headphone, controller. Wow. Headphone Sony. Lepas tu ada CD gaming kat sini. Banyak gila patung. Ini ada patung macam apa, style Labubu macam tu. Lepas tu kat sini pun ada banyak gila. Ni lagi patung besar. Ni apa ya? Kenal tak? Korang kenal tak? Ni ada controller Xbox collab dengan Wu Chang. Ni keyboard. Lepas tu ada Razer, ROG, Logitech. Sampai sana tu. Wow, ada Gravasta weh. Rare. Ugreen. Wow. Siap ada yang style Genshin Impact pun ada. Aku actually tak tahu pula yang Impulse Gaming ni selain daripada barang gaming, dia ada barang-barang macam ni Ada banyak betul patung mainan kat sini. Tengok dia punya lantai pun special. Siap ada lampu. Tengok, luas weh. Banyak gila barang. Wah, tengok. Siap ada Hot Wheels. Tengok, siap ada macam ni Gundam ke? Bukan Ni apa ni? Orang panggil apa Gunpla Tengok patung ni. Besar gila weh. Sakamoto. Tengok. Minat.